Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat YouTube dan Facebook. Okay guys, video hari ini disponsor oleh LHK Racing Superhead Padu. Assalamualaikum guys, sahabat yang datang MUSC Motorsport sukan pemotoran, drag sprint test. Jadi sahabat boleh support sini, ada orang meniaga Okay, ramai orang support. Okay, nampak? Okay, zoom sikit. Okay, jadi abang-abang idola kita support. Assalamualaikum Sifu. Ini stiker dekat motor sprint kita tau. Kita cabut bagi kat idola kita ni. Jelas. Okay, terbaik. Okay, terima kasih support orang meniaga. Okay, semoga murah rezeki, berjaya dunia akhirat. Sifu G siap. Sehat? Dah makan dah? Belum lagi. Ni tim ni tim. Ni semua tengok video terbaik. Okay. Jadi sahabat boleh dapatkan makanan atau minuman di sini. Boleh support abang-abang ni meniaga. Macam-macam ada. Boleh support selamat datang, pelbagai aneka sup, nasi ayam ada. Jadi sahabat-sahabat yang datang dekat MUSC boleh support meniaga. Ni meniaga selalu bang? Event je. Ada event jadi boleh. Time-time MUSC je baru niaga sini. Ni sampai berapa bulan? Sampai berapa bulan ni? Ahad. Sampai Ahad. 30 bulan. Sampai berapa? 30 bulan. 30 bulan. Jadi sahabat boleh support macam-macam ada menarik Macam-macam air ni bang. Dekat KCDD. Belanja air dekat KCDD. Bang, saya belanja air bang. Abang nak air apa bang? Tak apalah. Tak apa bang, pilih bang. Mana air apa? Mana? Ni. Okay, jadi sahabat boleh support ni, niaga macam-macam. Okay. Sampai 30 bulan. Okay, dah zoom cantik. Saya zoom lagi dekat. Okay, cun. Okay, terbaik. Muka jelas. Okay, terbaik. Okay. Terima kasih support orang meniaga. Okay, semoga murah rezeki, berjaya dunia akhirat. Okay, sini macam-macam ada. Jadi sahabat boleh support lah. Sana Lita, sana Okay, terima kasih. Okey, sama-sama. Semoga berjaya dunia akhirat meniaga. Okey, sama. Murah rezeki. Okay. Ni hadiah. Ni isi saya hadiah. Bang, tak apa. Ambil hadiah. Ini tu. Ambil hadiah rezeki abang. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sama. Sama. Okay. Ya, terus semangat buat video. Ada bakat ni, ada bakat. Ya, kita nak tengok video bro kan. Jadi tu tau. Yalah, nanti video tu upload buat. Mak, hantar rakam apa? Rakam, tak apa, rakam. Sekejap lagi nanti saya akan datang ni. Solat Zuhur. Nanti saya datang balik. Yalah, Siapa yang kena hacking CCTV hari ni tau. Yang apa dia tengok dalam YouTube, Facebook buat ni hacking CCTV. Ni geng kami ni. Ni. Geng kami. Ni tu CDI, GSM. CCTV. Memang api dia padu. Tunduk udang. Tunduk udang. Tapi bawa doang tak boleh tunduk udang. Yalah. Ada tengok. Nama apa bang? Nama Jen. Jen ni? Didit. Ni? Wan. Ni? Aruh. Ni saya nama apa? Saya kamu nama apa? Nama King CDT. Nama Syah. Nama je tu. Bukan King on, tak King. Nama je samaran. Ni idola G Siam. Idola ni yang sponsor King CDT, CDI. Okay. CDI Racing CDI AC memang padu api dia. Jadi abang, saya dah try CDI, memang api dia memang cukup kuat. Tapi ni memang boleh pergi jauh. GST memang pakai CDI kami. Saya pergi tengok. GST pakai GST memang pakai CDI. Sama. GST. Setuju. Sama. Kita memang pakai GSM bang. GSM. Kita memang try daripada Sepang lagi GSM. Beberapa tim yang semua GSM. Pakai GSM. Api dia memang kuat lah. Ni apa, ada sambung bateri kan?
Bateri. Bateri. Ni awak datang jumpa ni tipu-tipu EFI ni. Ni. Boleh Nombor 1 Malaysia EFI yang laju. nombor 1 Tak dapat main angin dah ni. Dia orang pakai heel block EFI saja dah. Laju lah. Ya. Spek apa bang? Kita tanya Spek apa bang? ini kita main kategori under 60 mm, kita pakai piston 59 saja. Oh, besar tu. 59 saja. Dengan body macam ni kan? Bodi bawah. Bodi bawah pakai. Tak pek tau. Ni kami belah utara ni. Yelah. Ajar sikit. Yalah, nanti lagi saya datang. Rehat. Okay, jadi kalau nak dapatkan baju atau topi ada banyak jadi sahabat boleh ramai-ramai support. Apa nama kedai bang? One Sticker. Support abang ni meniaga. Macam-macam ada, stiker banyak, baju, baju cantik. Topi. Jadi siapa yang datang ke Lita Pemotoran Terengganu, tu sekejap kita sedih di situ sikit. Boleh ramai-ramai datang support. Masih murah sikit bang. Baik bagi air. Masih. Ni abang idola. Peminat. Ha? Peminat apa? Peminat. Oh, idola. Tak apa. Baik, tu sini. Terima kasih. Sama. Ya bang? Daripada tim mana bang? Baru. Kota Baru. Oh, idola. InsyaAllah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ni padu yang pasti mengata. Ni tim mana bang? Ni Thailandnya ni. Ya, semoga maju jaya. Okay. Tengok ni, idola. Ni grup apa bang? Grup apa? Racing Project. CCS? Racing Project dari Kelantan. Racing Project dari Kelantan. Jauh datang. Jauh lah. Terbaik Doakan abang ni murah rezeki dan berjaya di kehidupan dunia akhirat. Ni motor idola ni. Dah race lah. Dah race lah? Dah lagi. Ni lain macam ni. Pakai button ni. Ni stiker CCS Ada Instagram apa? Ada. CCS apa? GM7. GS7 motor. Apa? Ya, GS7 motor. Sahabat boleh support Instagram abang ni. Okey. Dengan ni. Okey. Okay, sahabat boleh support See All Racing. Jadi tak boleh support bengkel ni. Okay. Idola. Ni idola. Ni geng apa bang? Yok Motor. Nama pun menarik. Boleh tersinggah ni. Ni saya cover sikit. Okey. Itulah. Ni bengkel, memang bengkel sini bang? Bengkel sini. Jadi boleh repair motor apa orang datang? Boleh. Siapa yang nak datang, kita support perniagaan Bumi Putra kita. Semoga berjaya Yok Motor, bukan kaleng-kaleng. Tu nampak. Lain macam banyak Kaki ada 4. Ada lagi. Tu.
ambil gambar. Ambil gambar, jom. Okay, guys, boleh support boleh support sini. Go Western Oil Kau dia pakai baju tu lah. Pakai depo je. Pakai depo je. Mana berdolar Sepi. Abah. Sekejap semoga berjaya bang. Semoga berjaya. Okey, boleh support ni bengkel. Oil. Okey, boleh support. Ini kakak idola ya. Baju ni design sama tau. Tapi belakang dia lain. Ni kita buat special untuk dragnya. Itu hari saya bagi awak sama depan dia. Oh, yang itu lain. Design sama, belakang je lain. Oh. Saya ada bawa baju ni, baju GSM Racing semua saya bawa. Saya pakai mula-mula baju ni. Okey. Masih murah sikit bang. InsyaAllah ni baju daripada ni Australia Saya bagi awak saiz S sebab dia besar. Oh, saya tak pernah semua hidup pakai L, ni pakai L. Tak apa, bantai je. Masih bang, murah rezeki. Okey. Kata gigi request. Pakai motor sini saya nak ambil gambar boleh? Boleh. Blok saya berapa bos? Blok saya berapa? Apa? 60. Oh, dia kena sama kan? Oh, ya. Tak emak bang, kami pun ambil gambar juga. Tak emak nak ambil gambar kan? Boleh. Masih ya? Terima kasih bang. Good luck. Masuk Saya belanja letak-letak kedai. Boleh. Silakan. Okay guys, jadi Infinity akan belanja Go Western Oil letup-letup untuk ni kita belanja sekali lah, semua sekali. GSM Racing semua sekali lah. Okey. Jadi kita belanja bunyi. Terbaik Go Western Oil GSM Racing. Ni GSM Racing support page. Okey. Tak gambar? Boleh. Sampai. Sama. Ni. Sampai. Okey geng, terima kasih geng.
Ini stiker dekat motor sprint kita tau. Kita cabut bagi kat idola kita ni. Daripada sprinter ambil berkat ni. Tengok. Ini motor yang road time tadi 7.2 tu. Oh, 7.2 Go Western Oil GSP project. Ini kita punya sponsor kita. Okey bang. Okey, baik. Cun-cun dia. Cun. Jadi apa khabar sahabat semua? Adakah sahabat semua sihat? King Sediti doakan sahabat semua berjaya di dunia dan di akhirat dan dimurahkan rezeki selalu, okey? Jadi hari ini King Sediti nak kongsikan kepada sahabat semua, okey? Ini adalah Superhead pelbagai saiz yang disponsor oleh LHK Racing, okey? Jadi macam-macam saiz ada untuk LHK Racing, untuk Superhead LC, Y, okey? LC boleh pakai, Y15 boleh pakai, okey? Jadi ada 6 saiz, okey. Ada 6 saiz. Saiz yang pertama adalah saiz 1922, okey. Okey, ni saiz 1922. Okey, King Sediti tunjukkan daripada kecil ke besar, okey. Okey, ni yang paling kecil lah. Okey, Superhead yang paling kecil 1922, okey. Jadi yang seterusnya Superhead yang seterusnya adalah saiz 20-23, okey. Saiz 20-23. Okey, ni saiz 20-23. Okey, seterusnya saiz 22-25. Okey. 22-25. Tengok potting dia sangat cantik, okey. Terbaik. TikTok harga mampu milik. Okey, Superhead yang berkualiti tinggi, okey. Set-set bangsawan boleh pakai. Tak bangsawan pun boleh pakai, okey. Kumpul sikit-sikit lama-lama jadi bukit, okey. Jadi yang ni saiz 22-25, okey. Ni saiz 22-25. Seterusnya adalah saiz 23-26, okey. Yang ni saiz 23-26. Okey. Okey guys, ni saiz 23-26. Yang seterusnya adalah saiz 24-27. Okey. Ni saiz 24-27. Dan ada yang paling besar adalah saiz Superhead LHK Racing padu adalah saiz 25-28, okey. Ni adalah yang paling padu lah, okey. Untuk kategori ni, untuk sistem air, okey, sistem lubang air untuk yang racing punya adalah start daripada saiz 23-26, 23-26, 24-27, 25-28, okey. Okey, ni spek 68 ke atas sesuai yang pakai, okey. Memang padu lah, okey. Yang ni sebab lubang air dia dah besar, okey, dah besar. Untuk lubang air ikut standard, lubang air standard kan. Inilah daripada saiz kecil, saiz 1922, saiz 2023. Ni lubang ikut lubang air standard ni lubang air standard. Okey. Ni saiz 2225. Okey. 3 ni 1 2 3 ni ikut lubang air standard lah. Okey. Yang dah ubah lubang air dia, sistem ni kan, sistem dah ubah dia punya lubang air dia. Tak perlu penat-penat, tak perlu nak peluh-peluh, keluar peluh, nak welding kan, nak tebuk, nak CNC balik, nak potting kan, nak skim balik, tak payah. Ni dah siap lah. 1 2 3 dah siap lubang. Spek 68, spek blok 68 ke atas sesuai weh. Yang ni ada, yang ni sama, ada yang salah satu dah ada sama. Okey, yang ni. Jadi semua sekali saiz ada 6 saiz, okey. 1 okey, 1 2 3 4 5 6, okey. Lubang air standard daripada sini kan. Lubang air standard, lubang air standard.
Sini lubang extended, nampak? Ni dah racing besar, nampak? Okey, nampak beza dia? Nampak? Nampak ni dekat dengan tiang. Nampak? Okey, nampak? Okay, nampak ni paling padu lah. Spek 70, 72, 73 boleh pakai yang paling besar. Kalau nak semak head apa kan, head apa, blok apa sahabat pakai, nak pakai size head apa, pening-pening kan, tak tahu nak pilih yang mana, boleh tengok video yang sebelum ni okey. Boleh tengok video promosi LSK Racing. Tengok video yang sebelum ni. Tengok dekat Facebook page. Kira tekan video yang kira sebelum video ni. Ada KinCDT kongsian blok saiz berapa, head nak pakai saiz berapa. Dah ada lah KinCDT kongsian. Sahabat boleh tengok ramai-ramai, serbu tengok. Dekat page tengok balik video sebelum video ni. Okey. Memang terbaik LSK Racing. Okey. Memang terbaik punya. Memang padu. Jadi ramai yang order. Siapa yang nak order boleh terus. Ramai-ramai kita support LSK Racing. Superhead padu, harga mampu milik. Boleh terus ke Shopee. Okay, tekan link kat Shopee ataupun kat komen, ataupun tulis je dekat Shopee LSK Racing. Okay, nanti ada keluar logo LSK Racing, ada superhead, ada siap harga mampu milik. Memang terbaik. Okay, ada tak ada mahal sangat. Kira mahal sikit tu biasalah. Berkualiti lah. Tak ada mahal sangat. Kira mampu milik lah. Kumpul sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okay guys, jika sahabat nak dapatkan kod voucher, RM10, nak dapatkan promo kod voucher RM10, sahabat boleh guna kod KinCDT lah. Sebelum habis, sebelum tamat promosi lah. Kalau dah tamat tak boleh guna lah. Kalau sebelum tamat boleh guna. Guna kod yang ni, KinCDT kongsian ni. Dekat skrin ni. Kelas E, standby. Kelas E boleh masuk. Kelas E, kelas E. Kelas E. Kelas E boleh masuk. Kelas E. Kosong sisi. Boleh masuk. Kita ada lagi 30 minit untuk habiskan jam material yang pertama. Okey, kelas F dan G boleh datang sekarang. Kelas F dan G. Kelas F dan G boleh datang sekarang. Kelas F, Matic, Kuala Natal, Sisi Pro. Jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, tekan subscribe, like, komen dan share. Yang terbaik untuk follow, tekan butang Facebook dekat atas. Jadi terima kasih kepada yang datang support.